Bukan survey, sebelum tu, sebelum survey lagi. Time tu lepas tu kerja ni dekat Zara. Ui, Zara, dia memang Setia City Mall. memang kaki retail lah dia. Allah. Sebab masa tu kan daripada F&B. F&B dah lama. Berapa tahun lepas tu first tukar retail, kita rasa gaji sedap. Dah seronok So kita nak keep going lah. Sebab muda lagi lah. Kerja mall tak ada hal lah. Sekarang kerja mall tak ada live tu. Memang boring kan. Apa pula experience dekat Zara tu? Zara ni top brand. Complicated lah. Dia brand daripada Spain kan. Jadi kat Zara ni memang kau belajar bahasa Spain tapi kau tak amal pun. Sebab kita kat Malaysia. Kita adap orang company customer local, company international pun jarang lah jumpa Spain, ada juga. Tapi memang tak guna pun sangat. Biasa guna English. Tapi memang kena belajar bahasa Spain lah. Sebab barang-barang dia semua bahasa Spain. Okay. So sampai aku dah lupa lah. Memang dah lupa dah lama lah. Tapi memang setiap barang tu kod ke apa ke semua bahasa Spain. So memang kita kena belajar. Alright. Sebab nanti kalau tak dia punya, kalau barang ke masuk ke apa nama barang inventory kan, nak inventory masuk kan. Inventory lupa pula.